Sebenarnya adakah pihak-pihak ejen repossession ini mempunyai kuasa untuk memecah masuk kawasan kediaman kita semata-mata untuk menyita kenderaan kita yang sedang ada tunggakan? Okey, sebenarnya dalam isu penarikan semula kereta ataupun repossession of cars ni, sebenarnya adakah pihak-pihak ejen repossession ni mempunyai kuasa untuk memecah masuk kawasan kediaman kita semata-mata untuk menyita kenderaan kita yang sedang ada tunggakan? Okey, so jawapannya sebenarnya very short and simple. Sebenarnya diorang tidak ada kuasa, melainkan kuasa itu datang daripada perintah mahkamah. Okey, so kalau kau tengok dalam video yang baru-baru ni viral yang terjadi kat dalam Villa Puteri, iaitu video ini. So dalam video ini, abang-abang repoman kata mereka mempunyai kuasa di bawah Seksyen 42 Akta Sewa Beli untuk memasuk secara paksa ke kawasan kediaman si peminjam ni untuk menyita kenderaan. Bukan itu sahaja, mereka juga mempunyai kuasa untuk memusnahkan apa-apa halangan yang menghalang mereka daripada menarik semula kereta ini. Okey, so adakah jawapan atau pandangan daripada abang repossession ini sebenarnya betul atau salah? Bagi aku sebenarnya terkilaf sedikit lah. Kalau kau tengok balik Seksyen 42, dia tak beri kuasa kepada mana-mana ejen repossession ini untuk pecah masuk rumah kediaman orang, untuk memecahkan apa-apa halangan yang ada daripada kenderaan itu untuk menyita kenderaan tersebut. Okey, sebaliknya Seksyen 42 dia memberikan kuasa kepada owner kenderaan, which is the bank, untuk adukan komplain kepada pihak magistrate untuk menyatakan bahawasanya si pembeli ni, si peminjam ni, setelah gagal untuk melunaskan tunggakan dan setelah ada notis yang telah diberikan, dia masih lagi gagal untuk pulangkan kereta itu kepada owner asal, which is the bank. Okey, so dalam keadaan di mana mahkamah mendapat aduan daripada bank ini, mahkamah boleh menyeru pembeli ini untuk datang ke mahkamah dan untuk menjelaskan keadaan yang berlaku. Dan sekiranya setelah mendengar penjelasan, alasan yang kemukakan oleh si peminjam ini adalah tidak munasabah, maka mahkamah akan memerintahkan supaya orang ini pulang kereta itu serta-merta kepada pihak bank. Dan kegagalan orang itu untuk mengikut perintah mahkamah merupakan satu tindakan yang salah dan boleh dikenakan hukuman di bawah Akta Sewa Beli. Okey, so jawapan dia very short. Seksyen 42 tak beri kebenaran kepada abang-abang repoman sekalian untuk pecah masuk atau untuk pecahkan mana-mana halangan daripada menyita kenderaan tersebut. Okey, the only way untuk mana-mana abang repoman untuk memecah masuk ataupun untuk menggunakan kekerasan untuk menyita kenderaan ini, sekiranya abang-abang repoman melalui bank telah mendapat perintah penyitaan daripada pihak mahkamah. Maknanya setelah bank menang saman ke atas si peminjam ini dan peminjam ini perlu membayar segala tunggakan yang ada kepada pihak bank dan dia masih lagi gagal, pihak bank boleh melaksanakan perintah tadi ini ke dalam mahkamah untuk mendapatkan satu proses penyitaan kepada barang-barang yang menjadi persoalan lah dalam isu ini. Dan sekiranya setelah mendapat perintah penyitaan ini, dia masih lagi belum boleh menggunakan kekerasan untuk memasuki kediaman si peminjam ini hanya dengan kehadiran pihak polis, hanya dengan kehadiran beli mahkamah yang ditugaskan dan hanya dengan kehadiran peguam-peguam preventif di situ, maka barulah boleh berlaku satu repossession secara paksa. Okey, abang-abang repoman tak boleh pergi ke rumah orang dalam apartmen ke apa ke, buat onar sana sini, bergaduh dengan orang sana sini, memetik Seksyen 42 yang sebenarnya tak tepat sebenarnya untuk membenarkan kelakuan mereka untuk menyita kenderaan ini secara paksa. Sebab apa, kalau kau boleh baca sendiri Seksyen 42, memang tak ada mana-mana dalam pertukaran Akta Sewa Beli ini yang beri kuasa kepada mana-mana ejen repossession untuk menggunakan kekerasan dalam menyita kenderaan-kenderaan yang ada tunggakan. Okey, semua benda ni perlulah mengikut prosedur, bukan ikut nafsu dan juga kehendak kau seperti mana yang kau rasa betul. Okey, kepada abang repoman luar sana, sekiranya korang nak menggunakan kawasan korang, aku mohon untuk korang gunakan kawasan korang dalam batasan undang-undang yang ada, bukan petik seksyen yang tak wujud untuk membenarkan kelakuan salah korang. Alright, bye-bye. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton hingga tamat. Berjumpa lagi di video akan datang.